Assalamualaikum. Masih dengan guest kita yang special hari ini, Ustaz Irwansyah. Dan kali ini kita bersama dengan saya, Panji Musafi, bersama dengan guest host saya. Bersama siapa bro nama? Nama saya Muhaimin. Tu member saya, BFF saya lah BFF, amin. InsyaAllah. Dan masih lagi bersama Ustaz Irwansyah / Kadi. Dan kita nak cakap pasal Kadi kali ini. Dia punya gangguan dekat luar makin kuat. Kita move to this place sebab kita nak elak dari gangguan dekat sana, so gangguan kat sini makin kuat pula. Drilling. Tak apa. Tenang aja. Okey, sekejap saya nak dengar dulu nanti Nanti boleh buat noise cancellation. extra work untuk saya lah. Terima kasih Okey, boleh kita teruskan. Ustaz. Ustaz dah berkadi ni berapa lama Ustaz? Assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Saudara Panji, Muhaimin yang sudi jemput saya lah sekali lagi untuk sesi kali ini. Sama-sama, kasih. Bila Panji tanya dah berapa lama tu baru teringat kita kadi-kadi tengah nak kena renew kita punya license. Jadi baru juga tempat dah renew, kadi pun kena renew. Kita memang every 3 years kita akan renew. Jadi saya alhamdulillah izin Allah saya mula menjadi seorang juru nikah naib kadi bermula tahun 2011. 2011 maknanya kurang lebih 14-15 tahun lah. Kurang lebih dah. Dan 4 kali renew. Cepat kira Allah Nabi. 4 kali renew, masya-Allah. And korang mesti nampak muka Kadi Irwansyah memang biasa lah. And dia punya cara very fast game nya. Saya pun suka fast game. Tak melirik-lirik lah kan. Itu memang Ustaz punya style ataupun sekarang dah macam gitu punya format untuk Kadi. Dia sebenarnya kalau betul-betul ni ini secret tapi tak apalah saya kongsikan sebenarnya. Sebenarnya ramai orang rasa saya ni cepat. Kerana apa tau? Kerana saya cakap cepat. Cepat, betul. Itu saya setuju. Kerana saya cakap tapi kalau betul-betul ikutkan kan saya ni dalam 33-35 minit. Means ada kadi lain yang lebih cepat dari saya. Jadi maknanya cuma bagi saya perbezaannya kenapa saya agak mungkin lewat sikit. Kalau perasan nanti waktu nak tanda tangan pengantin perempuan ni saya akan beri kat sana, saya akan minta cameraman untuk ambil gambar, kasih masa. Jadi maknanya ini is all moment. Kan momen maknanya hari big day kita kenangan, kita tak tahu. Jadi kita sebagai juru nikah kita ada pengalaman berumah tangga, kita nak capture every single moment. Jadi setiap orang tanda tangan tu saya akan kasih masa ruang, especially pengantin perempuan, pengantin lelaki dan juga wali lah. Saksi lihat kepada keadaan. Lepas tu ada benda kita cepat, tapi ada benda yang saya akan slow. Tapi overall orang rasa macam saya cepat pasal saya cakap laju. Kadang-kadang kita rasa macam lambat pasal orang tu cakap pelan, slow. Kita kata bila nak habis. Tapi padahal dia cepat dua saya. Kerana saya cakap laju, jadi nampak macam cepat. Tapi kurang lebih 33-35 minit lah. Dah timing sendiri. Saya dah lama dah saya time berapa. Jadi kalau pasangan tanya Ustaz berapa lama Ustaz, agak-agak ni once saya pegang mic about around 33 to 35 minutes. Dia Ustaz ni cepat, Kadi cepat tapi very jelas. Everybody can boleh faham. Jangan tersalah faham. Dia cepat bukan tak faham. Pernah nampak, pernah jumpa? First time. Alhamdulillah dapat jumpa Ustaz. InsyaAllah. Before kita go to your journey as a Kadi kan, saya nak tanya pasal the price of Kadi lah. There's no, I understand tak ada fixed price nowadays. Daripada dulu atau sampai baru sekarang tak ada fixed price, dan macam mana setiap Kadi bagi dia punya rate based on experience ke macam mana? Baik. Dia bab ni satu perkara yang mungkin saya nak mengurangkan salah faham. Ramai yang menyangka naib kadi ataupun kadi ni kebanyakannya keramaian mereka ni adalah in-house. Maknanya mereka dapat gaji bulanan daripada ROMM. Tu tak. Sebenarnya kita tak ada gaji bulanan. Tak ada benefit, bukan tak ada benefit apalah, tak ada tertiman dan sebagainya. Maknanya kita so called volunteer, kita bebas lah.
Jadi maknanya bila kita bebas ini, kita perlu, kalau dulu kita perlu ambil dokumen ya, kita kena apa orang panggil, kena hantar dokumen kalau sekarang ni print, cert yang dapat tu print, semua adalah kita print rumah kita sendiri. Jadi kadang-kadang ni biasa berlaku lah. Kadang-kadang bila kita nak print tu, printer tak jalan. Kadang-kadang printer, kadang-kadang alignment, kadang-kadang dia stuck dan sebagainya. Ini pengantin tak tahu. Inilah dilema yang Kadi lalui selama ni. Jadi kadang-kadang, ya Allah, kenapa tak boleh print kadang-kadang dan sebagainya kan? Kadang-kadang kata suruh print awal. Kadang-kadang print awal pun macam gitu juga. Kadang-kadang saya sampai ada backup printer. Choice backup printer in case of emergency. Saya ni kadang-kadang pagi tu saya pergi cari dekat Mustafa, kadang Mustafa pula tu dah tutup. Jadi masalah. Jadi kita itu satu benda ni lah yang kita perlu tahu. Kadi ni ataupun naib kadi, dia bukan petugas ada fix mandi salary, tak ada. Tak ada. Jadi itu satu. Cuma saya nak tanya dulu sebelum saya jawab soalan tadi. Sekarang ni kalau contoh kita washing machine ke fridge kita ke TV kita rosak dan sebagainya, bila kita panggil technician, berapa je punya ni aircon rosak ke apa kan? Okey, kita jangan cakap pasal servis, dia orang punya transport je $50, $70, $80. Betul. Ada 80 yang last baru tu $150. Belum buat apa-apa lagi. Transport. Just transport and diagnosis saja. Betul. Dia belum masuk PAS dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita panggil kepada kadi ni, mana kita nak kena ikut kepada suasana. Kadang-kadang kadi tinggal Tampines, nikahnya dekat Jurong. Kerana kadinya dekat Jurong, nikahnya dekat Changi. Jadi jauh. Jadi kalau kita ikut Grab dan sebagainya, contohlah letak Grab 40 dah 80 contoh. Kan? Itu tak ikut masa dia lagi. Masa yang kita nampak dekat sesi tu mungkin berapa minit, 30 minit, 40 minit contoh. Kan? Tak termasuk masa jenis, tak termasuk masa nak balik, nak siap dan sebagainya. Betul. Tak termasuk yang korang-korang lambat. Betul. Itu satu lagi. Dan sekarang ni kita ada F2F. Sebelum nikah kita nak kena jumpa pasangan. Lepas nikah kalau pasangan ada masalah, pasangan boleh tanya. Jadi benda-benda ni semua adalah benda hidden yang kita tak nampak. Jadi hari tu ada Ustaz Maaz ada post something lah tentang perjumpaan, ambil gambar raya, gambar dekat bangunan kita yang lama. Kita pindahkan sekarang dekat Esplanade. Jadi ambil gambar dekat situ. Jadi ada orang tanya kat situ, berapa bayaran untuk kadi ni lah ya. Dekat situ saya baca-baca komen, ada yang tulis 250. Okay. Jadi kalau siapa yang nak berikan 250, alhamdulillah silakan. Kalau rasa nak berikan. Tapi paling kurang biasa 150, 160 tu paling kurang. Minimum 160, 150 160, 170. Tengok keadaan. Dan kita pun nak kena faham, nasi lemak, saya boleh jual nasi lemak, ada $1 20 sen, ada $3, ada $4, ada $5. Apa beza dia? Ada $14. Ada $14. Apa beza dia? Item dalam dia item, cara dia sama juga kadi dengan branding dia. Branding, betul. Every kadi je ada style masing-masing. So you tak boleh expect semua nak cut across sama. Because ada kadi, contohnya je follow up sebelum nikah, apa nak kena buat, before hari nikah tu, what you need to prepare and so on. These are all their times. Betul. Kan, masa dengan keluarga, masa dengan dirinya dia ambil untuk lakukan ni. Jadi maknanya kita kena bijak untuk faham, berikan. Cuma ada benda saya faham, kita kena jimat. Memang nak nikah ni banyak benda nak kena pakai, nak kena jimat. Tapi nasihat saya kan, untuk kadi ni jangan jimat. Tak ada kadi tak boleh nikah. Tak ada. Itu bukan itulah. Saya kongsikan satu benda lah, satu benda yang mungkin tak ramai yang tahu. Okey. Ni rahsia sebenarnya, tapi antara kadi kami dah notice dah. Okey, apa tu? Biasanya orang yang locate dalam pemberian habuan kepada kadi, tak mesti tapi kemungkinan untuk berlaku masalah lepas rumah tangga tu lebih tinggi. This is based on dia punya analyst tau. Ni kita punya experience pengalaman kita ni. Kadang-kadang kita track back balik benda ni. Dia tak mesti saya cakap tak mesti. Kalau jangan kutuk, jangan balik you hari tu je kasih dia apa sebab tu tak, jangan. Tapi maknanya saya nak cakap for the future kan. Ini apa we have been observed. Kan, kalau kita rugi, kadang kita jimat, kadang bukan ada jelas. Saya alhamdulillah Allah pelihara, mungkin ada yang ada yang kasih envelope kosong, ada yang kasih letak envelope letak tisu, ada yang kasih $30. Jadi macam
you tak respect kan, jadi kita dah start menipu at the beginning of your dia nikah. bukan menipu je, tapi macam dia tak respect lah. Jadi kita Ustaz, tahu kalau dah bagi envelope kosong, tisu itu dah menipu Ustaz. itu betul lah. Lepas tu dia menghilang. Ada juga menghilang sampai sekarang dia tak berikan bayar. Tapi apa pun, kita sebagai kadi kita tahu keadilan Allah SWT. Keadilan Allah selalu kata tak apa. Ramai kata tak apa, nanti dekat akhirat tu. Tak, bagi saya bukan begitu. Allah sangat adil. Kadang-kadang tak perlu tunggu akhirat, dekat dunia pun kadang-kadang kita boleh kena. Dapat. Sama juga kadi, kalau kita ada silap, kita ada kita punya ni, kita akan ada kita punya balasan kita sendirilah. Tapi kepada pasangan di luar sana, ya, dalam banyak benda nak jimat, ini jangan dikira sebagai jimat. Berikan dengan ikhlas. Mereka doakan, insya-Allah doa-doa yang baik-baik, InsyaAllah. dan insya-Allah mudah-mudahan rumah tangganya insya-Allah akan Berkekalan, terus sampai ke penghujungnya lah dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Tapi korang apa dia? Senang cakap tu hari keberkahan lah. Betul. You begin with a berkah, start with this. Ni kira macam derma lah, tak apa lah. Lebih pun tak apa. Tapi ini bukan derma tau. Derma you don't do anything. Tapi ini Service. provider. Service. Benda Yes. Ustaz, kadi datang to ijab kabulkan your rumah tangga. Cuma orang tak perasan lah. Ni saya cakap benda-benda. Kenapa Ustaz? Kenapa? This is ala Ustaz apa? Taklah dia pasal jelah kadang-kadang kita tahu kesesakan orang. Betul. Kesesakan Sesat. keadaan dan sebagainya. Jadi kita fahamlah benda-benda macam. Jadi kalau faham benda macam gitu, cakap dengan kadir saya ada kerumitan dan sebagainya. Tapi janganlah kita jimat dekat sini, kita boros dekat tempat lain. Cuma apa yang saya perhatikan juga, selain daripada tadi saya katakan yang tadi lepas tu kadang-kadang ada isu dan sebagainya, ya, macam mana boleh tahu? Kita tahu, kami pernah bincang daripada kadi yang muda kepada kadi yang senior, kita pernah cakap dan mereka kata betul, ini yang kita observe. Okay, so save yourself daripada spot seperti itu. Kedua, bila kita berikan, tak kira lah kita berikan kepada siapa ke dan sebagainya, yakin dengan janji Allah. Kadang-kadang Allah buka hati tetamu datang untuk kasih lebih kat kita. Betul. Dia salam tu. Betul. Jadi kita macam kali kalau kita dapat sikit tak apa. Kerana apa? Allah akan berikan rezeki kita dekat tempat lain. Dan kita yakin dengan keadilan Allah SWT. Kan? Tapi untuk pasangan ni, yakinlah insya-Allah nanti kamu pergi honeymoon dipermudahkan, orang datang majlis salam dan sebagainya. Itu semua nak kena yakin. Jadi kalau kita lokek dan sebagainya pada benda yang tak patut kan, jadi itu takut mengganggu lah. Jadi mudah-mudahan yalah kita doa-doa yang baik lah untuk semua. Pasal tadi semua doakan benda yang baik. Mana ada doa yang tak baik. Semua doa. Tapi biasa macam gitulah. Pengalaman saya juga, kadang bila bukanlah kita semua doa-doa sama, tapi kadang-kadang somehow ada the feeling, the heart tu rasa macam kadang-kadang kita tengok ada apa, kita doakan apa. Dan kadang memang betul, bila kita doa lebih tu kadang memang ada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada orang tersebut lah. Betul. Itu dia. Bukan kerana doa kita lah, Dia tapi lagi macam orang cakap berbesar hati kan. Besar hati. Kerana kita happy. Kita happy, memang kita happy. Betul. Mana tak happy kita nikahkan orang happy. Betul. Yang tak happy jin je lah. Betul. Tapi korang betul lah macam Ustaz cakap, kalau korang tak boleh mampu bayar 150 yang dia minta, sound Ustaz, saya tak boleh bayar sekarang, mungkin installment ke Ustaz. Jangan cakap macam jujur je. Tak Betul, boleh masalah. cakap, boleh cakap. Jangan sampai nak keluarkan bagi envelope kosong, tissue paper, tak baik. Kadang orang kata Ustaz tak boleh, kita ni Ustaz kena ikhlas. Ni ikhlas ni saya nak cakap, ikhlas ni antara kita dengan Allah. Tak ada siapa tahu, malaikat pun tak tahu. Kita dengan Allah. You have to remember, waktu tu Saturday, Sunday ataupun public holiday, itu adalah prime time. That moment actually they should spend with their families. Correct. Tapi sometimes they sacrifice their family dan sebagainya untuk ni. Ya, contoh. So gunakan akal deria yang Allah berikan kepada kita. Kita sesuaikan. Kita panggil apik pintu terlock, panggil locksmith, sekali panggil dah 90, belum buat apa-apa lagi kadang-kadang. Betul. Repair kadang-kadang 150. Baru ni saya kena ada benda datang aja 170. This one belum buat apa-apa lagi. So betul. then I rasa macam this how the market out there, and then that's how our community value the kadi atau naib kadi. Jadi tak sesuai tak lah. fair lah. Tapi janganlah minta, bukan kadi pun kadang-kadang bukan minta 500 ke 600 700. Allah Alam, saya tak tahu ada tidak lah kan. Ada ke tidak. Tapi kalau je minta tu mungkin tepat susah, ataupun mungkin 2-3 jam misalnya, saya tak tahu lah kan. Tapi kalau macam gitu, yalah, kalau kamu nak kasih, ada kasih. Ada pasangan kasih banyak macam gitu sebenarnya. Ada kasih 500 sebenarnya. Tapi atas kuat hati mereka kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menambahkan lagi rezeki keberkatan pada dekat rezeki mereka lah. Cakap pasal duit panjang cerita. Pernah overheard while I was shooting kan.
Wah, ini kadi memang dia punya harian kasar. Kau imagine satu hari 150 tempat, 4 tempat dah berapa satu hari? Betul. Banyak. Ustaz pun pernah dengar gitu. Kadang-kadang orang suka tanya, Ustaz berapa tempat Ustaz hari ni? Saya nak beritahu. Dia sebenarnya dia tak kira tempat sebenarnya. Dan sekarang ni kita kadi-kadi kita tak banyak sebenarnya. Kerana kita dah jumlah kadi dah bertambah kan, kemudian pasangan sama macam gitu. Jadi mungkin satu minggu tu sekali. Kadang-kadang cuba bayangkan kita sekali tu nak keluar, kita nak pakai pakai blazer ke, nak kena prepare, nak kena print for maybe 150 or maybe for 107 or 200 for example kan. Kadang-kadang macam worth it ke tidak masa tu nak buat macam gitu kan. Kita punya transportation semua dan sebagainya lah. Jadi kadang-kadang kita tak payah nak kira, kerana kita memang tak ada dapat gaji bulanan. Dan satu pesanan senior, Ustaz senior dulu, dia kata apa, kadi ni jangan jadikan sebagai sumber pendapatan, which is true. Maknanya kita minta tu, itu bukan sebagai sumber pendapatan kita, tapi that is what you should value. Kalau kita nak minta, memang kita akan minta lebih. Kalau contoh kita cakap, contoh kadang-kadang kalau dekat luar kita cakap tak payah 1 jam pun, berapa minit dah 200 contoh. 10 minit dah 200. Jadi so ini makna after subsidi lah orang panggil kan. This what you should consider lah. Tapi memang sekarang ni tak banyak sebenarnya. Tak banyak. Tak macam selalunya sebelum hari tersebut, hari nikah, mereka ada tanya berapa ustaz charge ke, itu dah macam perjanjian kan. Macam itu. Itu kalau yang tanya. Itu lagi baik kalau diorang tanya kan. Ada tanya, ada tak tanya. Tapi untuk pendekatan saya macam gini, saya tak nak pening-peningkan kepala. Selalunya saya akan beritahu. Lagi puas hati. Saya beritahu advance, saya akan ingatkan apa-apakah benda perlu persiapan pada hari tersebut. Lepas tu kamu tu tak transportnya berapa dan sebagainya. Jadi maknanya mereka lebih tahu, mereka boleh preparekan. Kalau mereka tak cukup dan sebagainya, mereka boleh beritahu. Kalau sekarang kadang-kadang terlupa. Betul. Now, no problem. Kadang-kadang tak kasih. Tak kasih tapi kita tak message immediately, tak message malam tu, tak message. Orang tengah malam bersama kan, tak nak kacau lah. Tak kacau mood orang. Kita tunggu 2-3 hari, mungkin 2 hari lah. 2 hari nanti baru kita message, kita ingatkan. Kadang-kadang orang terlupa, manusia terlupa. Jadi kita semua bersangka baik lah. Kita kan semua saudara. Tapi ada sampai sebulan pun tak ada, ataupun masih ada sampai beranak pinak pun tak ada. Ada yang macam gitulah. Ada macam gitu. Tapi yalah, Allah Maha Adil lah. Allah Maha Adil. Itu cukup lah saya kata. Apa benda-benda ni semua dia. Kalau tak ada bayar tak apa, itu anggap semua ikhlas tapi Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tapi biasa macam gitu. Kadang orang kasih tak kasih ke apa, nanti Allah tambah dekat tempat lain. Cuma kadang-kadang kata tak apa ustaz kan, ustaz ni minta maaf ustaz kadang ustaz jangan marah ustaz kata tak apa, Allah tak kasih dekat kita tak apa, nanti Allah kasih kat lain. Betul, saya tak nafikan, betul. Kalau dia tak kasih kan, Allah kasih kat lain, confirm plus stamp. Betul. Itu janji Allah. Cuma saya kesian dengan pasangan tu. Kenapa saya kesiankan? Pasal saya takut akan datang dia akan mengalami masalah rumah tangga yang dia tak dapat selesaikan. Itu saya kesiankan. Pasal daripada rekod memang kita nampak banyak yang ke arah seperti itu, menunjukkan demikian. Jadi kita takut, kita bimbang, bukan pasal kita pun, tapi lebih for the benefit of the couple itself. Orang di sana kalau dengar podcast ni, siapa yang hutang-hutang ustaz cepat bayar. Ini kadang-kadang antara sebab musabab dia. Betul lah, betul. Ni betul lah. Tapi ini tolong sampaikan. Kadang-kadang orang bab duit ni sensitif, betul kan. Saya tak ada, saya bukan dengar, jelah saya bukan kerja dekat mana-mana dan sebagainya. Saya ada saya punya industri saya sendiri, saya ada mata pencarian saya sendiri. Jadi ni saya beritahu kerana saya sayang dengan pasangan-pasangan yang nikah, tak kira pun siapa pun, tapi kita sedih. Saya selain daripada nikahkan orang, saya ada dekat mahkamah syariah juga, memisahkan orang. Kadang-kadang kita tengok, dengar, kita sedih, kita nak selamatkan. Jadi kita belajar apakah ruang-ruang yang boleh, kesilapan yang mungkin berlaku. Mungkin langkah pertama kita kurang betul, silap. Jadi kita nak betulkan benda-benda macam itu. Ustaz, this untuk mengelakkan daripada benda-benda yang mungkin boleh berlaku kan. Keadilan Allah ada dekat mana-mana kan. Korang ni bukan ustaz cakap confirm tak bagi ustaz duit, confirm korang cerai. Ini dia cakap korang jangan salah faham, jangan nak tukuk tambah. Ustaz Irwan Shah cakap tak bayar dia, tak bayar ustaz kadi, tiba-tiba dia edit dia macam gitu. Tak apa. Tapi tak apa, saya Allah tu Maha Adil. Korang nak edit macam itu kita pulang, tapi kita dah cakap terus ini nak bagi disclaimer. Betul. Okey ustaz, selain daripada benda-benda tu, apakah benda-benda yang ustaz rasa kan pengantin kat luar sana tu kena prepare sebelum datang untuk
nikah dan masa nikah tu kena buat apa? Okey. Baik, cantik. Soalan yang baik, checklist untuk semua. Siapa yang nak nikah, siapa yang tahu kawan nak nikah, adik-beradik nak nikah, tolong kongsikan. Okey. Kongsi. Antara checklist, okey, untuk persiapan diri. Saya cakap persiapan diri ya. Persiapan diri ni maknanya kita tolong jaga hygiene, kebersihan. Kuku kita ni biar pendek. Janganlah sembrono lah sangat. Kan nak nikah hari pertama, hari bahagia bersama pasangan, tiba-tiba kuku panjang, hitam sana hitam sini, kan? Apa lagi? Mungkin kalau boleh kita pergi dentist. Bersihkan diri kita. Maknanya ni hari bahagia kita is very impactful in our life. Betul. Jadi kena jaga hygiene ni, nak kena jaga. Ada tak jaga. Ya, tapi saya saya ingatkan. Saya ingatkan yang ini selalu saya ingatkan seminggu sebelum nikah tu atau beberapa hari before nikah tu, pastikan supaya kuku dipendekkan, jaga hygiene dan sebagainya. Pasal saya observe, bagi saya macam kesian kenapa tak jaga benda ni. Tapi ada orang terlepas pandang. Jadi kalau nak selamat hari Khamis atau hari Jumaat kita boleh pendekkan dan sebagainya. Okey, ni kita lakukan. Okey, ni benda yang kita kena jaga untuk diri sendirilah, hygiene. Okey. Kemudian untuk yang lain pula, okey, pada waktu untuk lelaki kalau boleh elak daripada pakai inai lah. Walaupun ada perbincangan ulama dekat situ, tapi saya lebih kepada ke arah yang dia tidak berapa elok. Yalah, walaupun macam pakai 2, 3. Yes, kadang-kadang keluarga cakap, tapi adalah fatwa-fatwa yang mengharamkan dan sebagainya. So best jangan pakai best elakkan. Ni nak masuk, first step tu nak kena masuk. Jadi nak kena jaga. Kemudian diri nak kena prepare, sama ada kita boleh berubah dan boleh tak kita ambil tanggungjawab. Ya, ni nak kena jaga. Ni semua diri sendiri. Dan tolong, ya, yang keempat, tolong elakkan berlaku persisian antara mak ayah. Biasa antara benda yang kita tak tahu behind the scene, gaduh mak ayah. Anak bergaduh dengan mak ayah pasal perselisihan. Ni semua nak kena elak ni. Jangan ni semua langkah kita ni nak kena clean. Kalau boleh kita solat taubat dan sebagainya, solat jangan lupa. Okey. Baik. Kemudian pada waktu nikah tu, waktu datang tu lah. Waktu datang, kalau dulu IC mesti nak kena ada, tapi sekarang tak ada, kita boleh pakai apps SingPass kita. Tu boleh, insya-Allah kita boleh terima. Cuma kalau boleh usahakan datang awal sebelum kadi. Kadi lewat tak apa, jangan kita yang lewat. Kadang-kadang kadi lewat kerana sebab lain. Ya, kadang-kadang mungkin tempat yang pernah saya satu dekat Changi, satu dekat mana Jurong N tu. N tu N Jadi saya dah nampak tu, saya cakap ni minta kerjasama dari semua supaya tak nampak. Kadang-kadang kita datang awal tapi pasangan lewat. Jadi bila pergi dekat Jurong, laju mana pun bawa, tak overrun tetap akan lewat juga. Jadi yang dekat sana tu kadang-kadang rasa macam kadi yang lewat sangat. Tapi bukan kerana pasangan, tapi biasa kita akan beritahu pasangan belum keluar dan sebagainya. Kadang-kadang kita bawa kenderaan ni laju tu rasa Allah Rabbi agak F1 lah. Boleh dapat banyak tiket lah ya. Pasangan saya ada ramai TP juga. Tapi maknanya kadang-kadang kita tak nak, ni majlis orang, kita nak majlis orang sempurna. Jadi kadang-kadang kita dia punya rezeki dia membawa bahaya. Dia kalau dah kena saman tu, kira duit salam tu memang habis berbuah. Tak lepas pun dia. Tak lepas. Itu tak termasuk wa'iyazbillah kalau berlaku kemalangan. Nauzubillah. Jadi pernah saya jalan dekat BKE, saya sebelah sini nak naik Jurong, ustaz ni nak turun Changi. Okey. Dekat itu saya nampak ustaz ni kereta kemalangan. Ya Allah. Kira kadi dengan kadi lah kita nampak. Nampak ni ustaz ni kemalangan. Kita tak tahu kan. Jadi ni cuma kalau boleh jangan lewat. Jangan lewat. Jadi datang awal. Jadi datang awal, you are more composed, you are more relaxed. Okay, IC kena bawa. Okay, benda yang selalu orang terlepas juga adalah mas kahwin. Kadang-kadang mas kahwin tertinggal. Ataupun boleh jadi juga macam tadi, saksi. Saksi lambat. Okey. Saksi kalau lambat, ya, dia masalahnya apa? Kalau pernikahan perlu dijalankan, mungkin kita perlu tukar saksi. Tapi kalau mas kahwin perlu kita lihat. Okey. Mesti nak ada waktu tu. Jadi mas kahwin tak boleh ubah. Boleh ubah. Tapi kadang-kadang orang dah beli diamond ring, takkan nak ubah kan? Dah janji. Masa tunang dah janji kan? Dah janji macam diamond itu. Bagi apa? Itu kadang-kadang orang kata tukar. Tak apa, kita tukar je. Kita cakap tukar. Tapi after nikah, kadang-kadang berlaku perselisihan antara keluarga. Itu behind the scene yang orang tak tahu. Betul. Bahaya. Jadi kita sebagai kadi ni kita tertib. Kita tak nak benda-benda berlaku. Jadi kita kata okey, tak apa, boleh siapa ambil. Kadang-kadang kita mula. Kadang-kadang saksi lambat datang, wali lambat datang. Yang penting dua pengantin dah ada,
kan saksi dah ada, kita jalan dulu. Jadi wali datang ataupun apa datang, yang penting semua ijazah kau pun. Jadi kita nak kena sesuaikan keadaan. Because kalau kita nak wait, kita nak tunggu, jangan kata kadi terganggu, pasangan pun terganggu. Pasangan akan rasa macam ni dah sampai belum? Dia akan jadi lebih nervous. Gemuruh. Kalau dulu kita tinggalkan 20 minit tak ada, kita tinggalkan. Itu betul. Kadang-kadang takkan kita nak tunggu untuk next one turn ni. Jadi memang is legal untuk kita tinggalkan. Lepas dah habis tu kita patah balik. Mungkin ada yang ada pengalaman seperti itu kan. Kena tunggu lah. Pernah Ustaz buat gitu lah. Ada pernah. Tapi saya pernah juga. Pernah berlaku. Jadi pernah macam gitu. Macam contoh wali tak ada, macam ni kita nak nikah kan, tak ada kan. Jadi kita pergi tempat lain dulu, kita nikahkan. Cuma masalahnya kita pun kalau boleh tak suka macam gitu. Betul. Transport kita 2 kali jalan. 2 kali betul. Dia korang punya majlis habis lah. Tak cantik lah. Bayar setimpal dengan apa yang dia bayar. Macam tu. Tak majlis majlisnya flow pun tak cantik. Tak cantik, dah lambat lah. Dah terganggu. Jadi benda ni kita kena elak-elakkan. Cuma tadi bila Muhaimin tadi cakap tu, yelah kadang-kadang orang ni pun dia boleh tahan. Kadang-kadang Kadi kata tak apa, kita tunggu. Dah tunggu dah lama, dah masuk 15 minit ke apa kan. Lepas tu duit salaman pun dia biasa kasih sama juga. Dia kasih basic lah. Maknanya dia tak top up. Dia sorry lah Ustaz, dia tak sorry buka kupon extra. Dia tak extend lah. Korang take note Ustaz cakap ini dia bukan menyindir, dia cuma advice. Ada auto, ada tahu. Ni auto ni sebenarnya, auto ni penting. Dalam rumah tangga perlu banyak auto. Suami isteri perlu ada auto. Kalau mesti tak ada sifat auto kita rumah tangga ni, ya Allah, susah huru-hara dunianya. Jadi mesti sifat auto ni mesti kena ada. Tapi ada kan inisiatif lah. mungkin yang mempelai dua-dua ni yang dia tak auto, tapi mak bapak, pakcik-makcik yang hebat-hebat dekat sana, sound pengantin tu mungkin kadang-kadang budak-budak ni je lah pengantin ni, kadang-kadang bukan maaf kadang-kadang pengantin je datang wallet pun tak ada dan sebagainya kan. Jadi orang lain perlu lakukan sesuatu lah. Standby. Pakcik-makcik, ini dah lambat, korang bayar sikit lebih. Ni pakcik tak pergi $30 extra. Tengok kepada ni lah, kita tak letak apa pun, tapi perlu hargai, kita perlu hargai masa orang lah. Like he say dia boleh belah after 20 minit 20 minit it's legal lah, korang tak boleh saman after 20 minit lambat dia boleh belah. Betul tak Ustaz? Betul. Pasal kita perlu, tapi kita biasa tak nak cuma dulu, memang ada memang kita kadang-kadang memang keadaan tak boleh elakkan, kita kena pergi. Itu kalau misalkan ada banyak majlis lah hari tu. Hot dates. Kalau hot dates lah. Hot dates lah ataupun dia ada back to back. Kadi ada back to back. Selalu hot days lah. Betul hot days lah. Cuma je lah saya baca kata-kata lagi, kalau dulu memang kita kadang-kadang banyak, tapi sekarang ni kita dah kurang. Tapi don't take advantage lah. Bila korang tak apalah ustaz, boleh relax, boleh tunggu. You never know, maybe after you memang ada tempat orang lain, kita tak tahu kan. Ustaz got no reason to stay longer also. Betul. Kan? Dia tak ada tempat nikah lain, dia nak jalan dengan kawan, saudara mara, family members, keluarga, masa keluarga kan. Tapi kadang-kadang saya pernah ada satu tempat tu dia lambat. Jadi orang tu dah rimas macam gini. Jadi diorang dah mula nak gaduh, berselisih lah kan. Jadi saya pun tak berapa, ini big day ingat. Saya ulang berkali-kali, this your big day. So kita hormati, kita nak is a happy wonderful moment kan. Betul. Jadi waktu tu saya buat apa tau? Saya baca zikir. So daripada diorang bising-bising kan, kita baca zikir, astagfirullah, baca selawat ke apa kan. Tak apalah kita kan. Jadi daripada diorang pam kita tukar dengan zikir lagi manfaat. Tukar jadi apa, keadaan positif. Keadaan positif. Jadi pasal tak ada orang nak lambat. Tak ada orang yang nak lambat, kecuali memang dia nak lambat. Tapi kadang-kadang memang Allah dah takdirkan lambat dan sebagainya. Cuma kita perlu usaha lah. Kadang-kadang Kadi pun sama juga, saya pun sama juga. Kadang-kadang kita nak cepat, tiba-tiba jadi lambat. Kadang-kadang barrier tak buka. Kadang-kadang jam, kadang-kadang ada accident. Nak buat macam mana kita tahu benda nak berlaku. Betul. Ini semua atas aturan lah. Cuma nak kena inform je lah, on the spot. Dah berlaku kan, inform. Kita kadang-kadang beritahu, minta maaf kita lewat mungkin 5-10 minit, tapi taklah sampai lewat 40 minit ke apa. Taklah. I pernah shoot this majlis, Kadi lambat sangat, about 20 minutes. Wah, kecoh lah. Everybody start blaming the Kadi lah. Tapi sekarang korang dah tahu kenapa Kadi lambat. Maybe kenapa dia lambat, sebab before that earlier majlis lambat, ada problem, kadang kereta rusak, tayar pancit. Ini semua benda-benda berlaku tu. Benda-benda berlaku. Tak nampak Kadi nak cakap kereta aku rosak, sorry takkan nak cakap tu. Kadi cakap sorry je, lambat. Nak kata Grab, habis siapa nak pergi tu kalau dekat expressway tu nak kena settle juga kan. Jadi benda yang unforeseen lah, benda macam ni. Why I say that, because
because of kadi lambat, memang your majlis pun delay, a lot of thing delay lah, tapi husnuzon saya ada satu lambat, saya cakap ada lambat Ustaz kereta rusak Ustaz, kereta pengantin rusak. Jadi kita kena exercise rahmah. Okey, tak apa, memang Allah dah takdirkan kan. Tak apa, kita pun kadi pun taklah angel. Makna kita manusia, kita pun ada perasaan rahmah, kita pun nak kena empathy. Takkan asyik main tekan minyak je kan, tak boleh lah. Dua-dua sama-sama kita harmoni. Like you say lah, it's a happy event. Kita nak semua happy. Ada masalah just senyum aja lah, just go behind the scene. Kita boleh cerita lah kita boleh cakap ni lah, offline lah, cakap pasal behind the scene. Ustaz, apa lagi benda-benda Ustaz pernah nampak kan? Ini bukan nak aibkan anybody, cuma nak bagi tahu yang okay, benda ni boleh elak actually. For example, saya pernah nampak bila nak nikah, mak bapak the other side blaming each other for I don't know what lah, benda-benda ni. So what are the thing you think benda ni boleh cerita later lah, sekarang kita nikah dulu ke, ataupun what advice you can give? Okay, antaranya yang pertama sekali, bila kita nikah ni saksi ada dua jadi saksi ni biar kalau boleh satu daripada pihak lelaki, satu pihak perempuan. Tak mesti tapi baiknya begitu, kerana nanti bila dekat table tu dia ada family will say that, how come semua keluarga ni dia punya side kita punya side tak ada ke mana? Kita tak perasan. Nak kalau yang baru-baru tak perasan, tapi pakcik makcik akan suarakan. Kita tak nak rumah dah siap masih berbunyi lagi kan. Betul. Jadi biar okey, sebab tu kadang-kadang kita kata kita tukarkan, kecuali memang mereka tak ada ataupun mereka memang okay with that arrangement, then that's okay. Okay. Kedua, dalam cari saksi ni pun kadang-kadang carilah orang yang mungkin lebih sesuai kan, kecuali memang tak adalah. Contoh kadang-kadang ada saksi minta maaf, kadang-kadang dia pakai rantai emas, dia pakai cincin emas kan. Jadi kalau saksi ni lelaki, emas ni satu yang kita jelas memang kita tak boleh pakai kan, haram kan. Jadi kita kena tanggalkan lah. Macam mana jadi saksi waktu tu kan, kita istighfar, dia tak sesuai. Jadi kalau benda perkara seperti itu, kadang-kadang saya biasanya kalau pendekatan saya lah, kita tak nak memalukan orang, tapi message perlu disampaikan. Jadi biasanya saya akan beritahu offline kan, saya bisik, minta maaf, yang rantai tu emas kan, boleh bantu tanggalkan. Walaupun tak emas pun kena keluarkan juga kan, as long as rantai boleh, lelaki tak boleh pakai, betul? Tak mestilah, tapi yang tak boleh tu rantai emas lah. Sebaiknya janganlah. Tapi kadang-kadang memang ada orang je pakai bangle tu, memang silver tu, memang saya juga tu tak ada apalah sangat. Tapi kalau emas tak boleh. Satu lagi kadang-kadang dia lah hari bahagia, dia pakai jam Rolex. Rolex. Rolex ni boleh pakai. Tapi kalau dia ada gold kan, it's a gold, it's a real gold. Kan. Jadi nak kena tanggalkan. Dia kadang-kadang macam Ustaz sedih sangat. Ni bukan masalah strict. Ustaz, ni hari bahagia saya, takkan tak boleh ni. Pernah satu ketika Ustaz Kasim Kadi, dia keluarga kata this is dia punya big day, why you disallow this thing to happen lah kan. Dia pakai macam gini kan, dia kata ni pengantin bising, bapak pengantin keluarga. Sekarang dia kata then we order beer lah. It's a big day apa. So why you don't want to order beer? So itu haram, ini pun haram. Dia kenapa macam itu? Jadi maknanya kita nak masuk langkah dengan cara yang bersih. Betul. Jadi benda-benda macam gini kita elakkan. Jadi carilah orang yang mungkin kita rasa dia berwibawa, dia boleh pendengarannya baik, dan sebagainya. Saya pernah ni cerita sikit sikit boleh Banyak pun boleh Ustaz. Okey, okey. Jadi ada Ustaz satu ada appointment. Ada satu ketika tu saya datang kan, bila nak nikah kan, dekat rumah tu, tapi kan ramai orang. Sekali waktu nak nikah tu macam ada benda tak kena. Ni biasa, ni firasat kadi Allah berikan. Kita selalu ada perasaan yang kadang-kadang unbalance ke dan sebagainya. Macam kita ada anticipate something yang tak right. Okay, something is not right. So bila tanya saksi tu, dia kata ni saksi satu, ni satu dua. Tapi saksi nombor dua ni dia tak boleh cakap bahasa English and tak boleh cakap bahasa Melayu. Dia tak faham. Okey. Dah sudah saya cakap dah, kenapa dah? Saya cakap okey, kita tukar gantilah. Saya kata semua tak nak jadi. Sekali saya nampak itu, saya panggil okey, tak apa, awak gantilah. Kita kalau tak ada orang volunteer, kita force volunteer. Kita pun tarik dia. Okey. Banyak sekali waktu nak nikah tu dia kata, Ustaz boleh saya cakap dengan Ustaz dulu? Cakap okey. Apa dia? Kita cakap dekat bilik lah. Saya cakap pergi bilik, dia cakap okey Ustaz, dia keluarga je 5 anak, nombor 1 nombor 2 daripada suami yang ini, lepas tu mereka berpisah.
Mereka berpisah tapi isterinya ada hubungan dengan lelaki lain, kemudian dapat anak nombor 3. Tapi lepas ada anak nombor 3 tu, lepas tu dah gitu dia kahwin balik dengan suami dia. Lepas tu dapat anak nombor 4, nombor 5. Jadi nombor 3 ni adalah anak luar daripada pernikahan. Jadi pakcik semua tahu. Sebab tu diorang tak jadi saksi. Yang nak kahwin tu. Yang saksi kepada pakcik kepada perempuan lah. Jadi dia cakap macam gitu. Jadi kita pun dengar macam gitu, kita pun tak nak marah apa lah kan, memang benda dah berlaku, nak marah apa pun. Betul. Kan. Jadi saya keluar, okey, nampaknya kita majlis ni tak dapat diteruskan kerana urusan administrasi tak settle. Memang urusan administrasi tak settle. Tapi Ustaz, dia anak luar nikah, tapi sebagai saksi tak boleh ke? Tak, pengantin je anak luar nikah. Jadi pakcik je tahu yang pengantin ni anak luar nikah, anak perempuan ni pengantin perempuan. Yes, jadi dia tak boleh diwalikan bapak dia tu. Jadi dia nak kena pakai wali hakim. Jadi nak kena proses balik, maknanya apply under wali hakim. Ini kalau sekarang ni konteks lah yang akan datang. So the parents try to cover lah tu, mak bapak dia orang try to cover. Tapi dia kata juga, lepas tu mak bapak dia kata, ustaz betul macam kita mengaku lah. Jadi dia ingat macam boleh je just. No, kita kadang-kadang dah make a mistake, it's okay kan. Allah Maha Pengamal. Kita just be frank, cakap. Ada cara dia. Ada cara dia. You want to hide, sometimes certain kali dia observe, dia boleh tahu. Saya banyak sebenarnya. Kita boleh dapat tahu kes seperti inilah. Jadi tapi waktu tu kita kata tak apa, kita tak dapat teruskan. Jadi kita baca doa selamat lah ya, dan saya minta kepada semua jangan buat andaian, spekulasi ataupun sebagainya lah. Pasal hari ini berlaku kepada orang, esok lusa kita tak tahu boleh berlaku pada diri kita, keluarga kita. Kita siapa yang tahulah masa tu yang tahu, tapi yang tak tahu jom speculate tak jadi gini-gini, tak payah kan. Ini kesian pengantin. Jadi kita baca doa selamat, dan walaupun ada majlis dekat bawah dan sebagainya lah. Jadi sebab itu the point is, bila you lantik saksi, kadang-kadang you don't understand. Saksi tu sepatutnya sebaiknya adalah pakcik yang keluarga kenal, maknanya tahu asal usul keluarga tu. Contohnya gini jadi kalau macam kawan maybe your close friend, tapi mungkin dia tak tahu apa-apa tentang keluarga dan sebagainya. Jadi itu antara benda yang kita perlu persiapkan lah. Bila nak nikah ni kita kena ambil tahu. Saksi yang betul-betul tahu yang kita origin. rasa yang penting salah silap keluarga tu ada orang yang tahu. Ada orang yang tahulah. Then I think mungkin Panji boleh add, bagi tahu kadi the actual story. Don't cover up your story. Itu during interview you can tell. Don't worry, you just tell, just be frank. Ada jalan keluar, mesti ada jalan keluar punya. Cuma masalahnya kalau kita nak menutup, akhirnya menjadi masalah. Jadi jangan begitu. Nasihat saya, insya-Allah semua gadis, semua kita non-judgmental, kita semua akan cuba nak memperbaiki, kerana anak tu pun tak ada salah. Anak tu anak tak ada salah apa-apa kan. Jadi pengantin lelaki pun tak ada silap apa-apa. Jadi kita tak nak nanti dia masuk keluarga tahu dan sebagainya, jadi kecoh bukan-bukan dan sebagainya. Kita tak nak. Jadi kita nak biar semuanya kita dah silap, kita bertaubat kepada Allah, tu paling penting. Kemudian kita antara taubat kita, buktinya kita beritahu itu sebenarnya ni adalah jadi ini penting dalam kita ambil saksi dan sebagainya. Yang paling baik tu masa temu bual dengan kadi tu terangkan semua. Betul. Terus Then terang. he will know what to do, what not to do, what advise you accordingly lah. The best way lah, the best way to get out. Mesti ada jalan kahwin, korang tetap akan kahwin. Betul, insya-Allah. Cuma how you get married is another way lah, another story lah. Proses way dia mungkin lain sikit ke apa, tapi sama je, boleh je. Boleh je. I mean kalau susah sangat, you just go ROMM, nikah kat sana, majlis. Tak, kalau nak nikah dekat rumah pun boleh, nak nikah dekat mana-mana pun boleh. Ada jalannya, cuma beritahu. Please let us know in advance. Don't hide. Tapi Ustaz, ni add sikit, kalau macam anak luar nikah, so father dia tak boleh kat sana. So nanti bila di majlis nikah, father tak ada sana, orang dah tahu ini mesti anak luar nikah. So aib lah. Tak mesti. Boleh duduk kat sebelah. Ada cara dia. Dia boleh duduk dekat sebelah, buat macam biasa je. Kita tak akan, kita macam mana pun gadis kita, Allah perintahkan kita untuk menjaga aib. Kita tutup aib orang, Allah akan tutup aib kita. Itu je. Jadi jangan buka aib orang kita. Hari bahagia orang. Panji tanya sebab ada korang dekat luar tu macam gitu juga. So there is a way. So kadi tak akan cakap anak luar nikah engkau kadi. Tak ada. So dia ada cara untuk tutup aib. So korang jangan risau, jangan malu, jangan takut, bagi tahu yang sebenar. Betul. So just advance. settle the thing behind the scene before the majlis itself. Betul. So I think korang tak
double malu lah macam benda tu lah. Betul. Kalau misalnya wali hakim, kalau misalnya wali hakim tu kan, kira kan hakim tu akan turun ke situ ke bang? Kalau wali hakim maknanya dia dah administrasi dah lain lah. Jadi nak kena angkat sumpah balik dan sebagainya. So ada proses. So kalau kita tahu lebih advance, benda tu kita boleh ubah. Betul. Jadi kita dah boleh ubah. Kita dah arrangekan untuk wali hakim datang pada hari tersebut dan sebagainya. Cuma kacau lah. You still can get married on that day. You kena. But if you tell in advance, then everything will proceed as per normal. Ya, as per normal lah. As per normal lah. Cuma nak kena bilang kena frank dengan kadi lah. Biasanya kita kalau dulu kita kata interview dengan kadi, kalau sekarang semua online. Kalau dulu interview dengan kadi ni kita kena datang in person 5 weeks before, because so if anything we have ample time. Betul. Ada masa. Tapi sekarang ni online. Walaupun online, kadang-kadang orang kata tak apa, kita boleh. Jangan. Allah kalau nak tunjukkan, Allah nak beritahu, boleh berlaku. Kadang-kadang ayat pun hide, tak apa, kita online scan aja, apa kita sign aja, kita kata jangan. Kalau betul itu bukan ni, kita beritahu. Kecuali pada masa akan datang kalau ada perubahan apa-apa, tu lain cerita lah. Betul. Jadi ni as of now apa yang saya kongsikan. Okay. Wow, banyak kita dapat kupas kali ni tentang kadi. Especially I like the pricing of the kadi Itu kalau nak berbual lagi panjang boleh berbual. Tapi just take note lah kadi also macam kita bagi servis, purely servis. Dia pun manusia juga, ada keluarga juga, ada family So bayar accordingly. Ada tanggungjawab. Ingat, save yourself. Just to safeguard you. That's very important. You kalau tak fikir kadi pun tak apa, tapi jangan you aniaya siapa-siapa ke apa, then it affect your marriage. We don't want that to happen. Untuk mendapat berkah rumah tangga tu, you start mungkin Allah you start with the right footstep lah kan. Betul. Okay, korang yang dekat kawasan tu kalau plan nak bagi kadi duit kosong, envelope kosong, ini apa, kadi Irwan dah bagi warning ni. Atas 200 tak apa. Atas 200 tak apa, jangan kosong. Cuma pasangan boleh beritahu you rancang nak kasih ni juru nikah berapa. Kerana pasangan perempuan je tak ambil tahu dah. Betul. Because it's more to the guy side kan. So can no harm asking your partner kan, berapa nak kasih dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Min, ada lagi soalan you nak tanya pasal kadi? Tak ada. Tak nak tahu tak apa. Ada plan tak? Ada kacau. Nah, dah banyak ustaz kongsi. Alhamdulillah. Okey, kalau korang nak mau ada question lagi, komen dekat button komen tu, tanya. Jangan lupa komen. Nanti insya-Allah kita akan tanya Ustaz Irwan. And kalau korang nak Ustaz Irwan jadi korang punya kadi, Ustaz anywhere to contact you. Ustaz is not social available. So is there any way you saya sebenarnya mudah je. Sebenarnya sekarang mana-mana kadi pun samalah if you prefer someone ke dan sebagainya, you can just pergi OMG punya portal, omg.gov.sg, omg.gov.sg, book macam biasa, and then dekat situ ada pilih kadi. Okay, once you pilih the kadi kan, we will receive a notification. And then we will text you. But of course macam bulan Ramadan ni, saya ramai minta maaf lah pasangan-pasangan saya ni yang bulan Ramadan memang saya tutup terus. Bukan tutup apa, maknanya email masuk ke apa saya tak kacau. So if let's say after a month ke apa dan sebagainya, then you can text them, then mereka akan follow up. So sama juga macam saya pun begitu jugalah, sama juga kadi-kadi yang lain pun begitu juga. Kalau ingin tempah mereka, book mereka, seperti itu. Kalau Allah izinkan, Allah takdirkan, adalah jodoh dengan kita. Kalau tak ada tak apa, tapi itu semua aturan Allah. Tapi mana tahu korang dengar podcast ni, korang suka suara dia, korang suka muka dia, korang suka tingkah laku dia, nak book dia, mana tahu cuma saya jelah, mungkin saya ambil ruang ni, saya tak biasa, memang saya tak promosi apa-apalah kan. Cuma mungkin nanti you can look out, akan datang insya-Allah ROM akan ada podcast. Yang itu mungkin lebih daripada bukan sekadar pernikahan, tetapi alam lepas pernikahan. Hebat tu, best. Looking forward to that. Itu untuk memang ROM lah yang inisikan benda tersebut, perkara tersebut. Nanti insyaAllah kita akan kongsikan dah. Mungkin boleh tanya Kadi mungkin dalam 2-3 months from now, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, tambah sikit, sekarang ROMM dah pindah. Dekat mana tu Ustaz? For you guys yang nak book
ataupun nak nikah dekat ROMM, bukan lagi dekat Fort Canning dekat Esplanade. Dekat Esplanade. Jadi boleh pergi check dekat website tu, dekat situ akan diberitahu dekat mana, dan ada yang pernikahan hari Saturday. Ada nak buat nikah hari Saturday pun boleh, tapi tempat is very limited because kita ada ROM, Registry of Marriage, and a Registry of Muslim Marriage. Jadi it's a bit limited, but you can try. Tempat Esplanade cuma apa pun fikirkan bab parking lah juga. Kalau tetamu datang ke apa, tetamu nak parking kan, macam mana dan sebagainya. Ini semua perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan lah ya. Kadang-kadang kita tak berapa perasan, rupanya ini tetamu mungkin susah. Pasal tak semua orang yang ada kemudahan ya untuk memandu ataupun sebagainya, ataupun yang memandu kadang-kadang ataupun menunggang. Contohnya kadang nak parking pun susah juga lagi kalau Sabtu Ahad ni kan peak period tahun era memang susah dapat parking. Memang itu antara consideration saya kadang-kadang, Allah dekat mana ni, dekat sini ya Allah, mudah-mudahan ada lah parking. Betul. Sebab tu some of the kadi dia tak drive, dia suruh orang nak fetch dia. Jadi pengantin fetch. Jadi tapi senang, itu yelah, itu memang ada buat macam itu, tapi kita elakkan daripada itu. Kadang-kadang kita pengantin dah sibuk kan. Jadi kita tak nak bother them lah. Betul. Different kadi different style Yes, different kadi different style. Esplanade memang hot area. Betul lah. Macam event berlaku situ. Betul. Tapi alhamdulillah now starting after October I think you boleh nikah dekat ROMM. Dulu Monday to Friday sahaja. Now Saturday slot. Then I heard more slot will be given later after October lah. Kadi pun nak kena lebihkan kadi baru I heard there's more intake coming in. I heard next year insyaAllah. Betul. Now kena interview dulu. Interview tapi korang dekat sana nak ada kadi? Boleh lah. Dia punya dia punya kriteria lah. Okay, thank you Ustaz. Peraturan. Terima kasih banyak-banyak atas ruang macam-macam kita belajar tapi bukan untuk kita nikah, kita dah tutup kedai. Cuma kita nak kita keluarkan podcast ni supaya untuk korang yang nak kahwin tu, baik yang tua yang muda, doesn't matter, yang nak kahwin tu belajar daripada tips-tips yang Ustaz bagi tahu. Prepare yourself untuk mulakan your perkahwinan dengan cara yang baik, cara yang berdekat. Benda-benda yang boleh dielakkan kau elakkan. Ini nasihat daripada Ustaz untuk selamatkan, insya-Allah. Betul. Because kita tengok daripada orang luar, daripada POV seorang ustaz lain. Sekarang kita dah tahu sikit. Anda tahu, insya-Allah kita akan tahu lebih. Kalau nak tahu, korang PM kita nak soalan-soalan macam mana. Insya-Allah. Okay, before that kita nak wawarkan sebab kita punya sponsor lah hari ni, Min. Punya sponsor boleh ambilkan saya tak sampai, Min. Kita punya sponsor hari ni about salted egg conflict daripada Nyonya Happy Nyonya. Jenis logo ada Nyonya ketawa besar. Sebab ini dekat Shopee sahaja. Kau nanti Panji post dia punya stiker kat sana dekat kita punya podcast. Cari apa Happy Nyonya kat Shopee je. Happy Nyonya dekat Shopee. Jumpa. Ataupun nanti Panji bagi tahu the contact number, WhatsApp number boleh lah. Dalam komen nanti. So sekarang dia ada promo. Kalau order 2 delivery free. That means kalau kau order Shopee tak payah bayar dia punya delivery. Betul. Auto potong kau dia punya delivery. I think about $2 plus. Around there. So you save a lot lah kalau you order more than 3. Kau order lebih, boleh kongsi rezeki dengan saudara mara kita pun sokong. Betul. So sokong yang paling best is Muslim owned. So it's halal. You don't need to worry about that. InsyaAllah halal dan sedap. InsyaAllah. Okay guys. Sekali lagi Ustaz Irwan Shah, terima kasih. Kali ini Ustaz dia punya mode or speed slow sikit. tak macam masuk nikah. Itu kerja time. Nanti I show you Ustaz Irwan Shah punya nikah. Guys, thank you for Alhamdulillah seeing our podcast. Kalau you think ada kawan-kawan yang perlukan this knowledge, share, kongsi, like and share this like and share. Ustaz, thank you very much sekali lagi. We appreciate your kedatangan Ustaz dekat sini. Alhamdulillah. Kita masih beraya lagi. So sebab tu kita amat sangat hargai
kedatangan Ustaz kat sini. Alhamdulillah. Okay, Min, you have any last word before we go off, Min? Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Panji adakan ini podcast untuk kemudahan ramai lah orang tahu InsyaAllah. Okay. And guys, like and share Voice Out cakap je Panji Syafiee di sini. Okay. Ustaz Irwansyah Muhaimin. Assalamualaikum. Be safe and stay safe. InsyaAllah. Bye bye.